Keusahawanan dalam pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan penting dalam pembangunan model insan dan sistem pendidikan negara. Bidang ini melibatkan penyediaan perkhidmatan pendidikan dan penjagaan kepada kanak-kanak dari lahir sehingga usia 6 tahun yang merupakan tempoh kritikal dalam pembentukan asas pembelajaran sepanjang hayat. Saya akan menerangkan tentang modal dan kos yang tinggi. Modal permulaan yang tinggi merupakan salah satu cabaran untuk memulakan perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Yang pertama adalah kos penyewaan atau pembelian premis. Pusat pendidikan awal kanak-kanak memerlukan ruang yang luas, selesa dan selamat untuk kanak-kanak belajar serta bermain. Kos sewaan bergantung kepada lokasi dengan kawasan bandar yang mempunyai kadar sewaan lebih tinggi. Jika membeli bangunan sendiri, kosnya lebih tinggi tapi boleh menjadi aset jangka panjang. Jadi, kenalah rancang kewangan supaya stabil dan capai untuk tingkatkan keusahawanan pembukaan taska atau tadika. Jadi, cara penyelesaiannya adalah dengan cara perlulah memilih lokasi yang strategik tetapi dengan kadar sewaan yang berpatutan lah. Selain itu, boleh menyewa ruang kecil terlebih dahulu sebelum berkembang. Dengan pemilihan tempat yang sesuai dan berpatutan akan menyelesaikan masalah kos untuk pembukaan premis tersebut. Bak kata peribahasa, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Poin yang kedua pula merupakan peralatan dan bahan pembelajaran. Zaman sekarang banyak peralatan yang mahal. Peralatannya termasuk meja, kerusi, rak buku, permainan dan alat bantu mengajar seperti projektor atau papan putih. Selain itu, buku cerita, keimbasan, alat seni dan bahan pembelajaran berasaskan teknologi juga diperlukan. Barangan ini sangat penting digunakan untuk kemudahan kanak-kanak belajar dan meletakkan barangan di premis tersebut untuk kegunaan harian. Jika barangan peralatan dan bahan pembelajaran ini tiada, macam mana kanak-kanak tu nak belajar dan macam mana guru tu untuk memberikan pengajaran kepada kanak-kanak. Jadi, dengan cara penyelesaian perlulah membeli peralatan secara berperingkat mengikut keperluan asas terlebih dahulu. Beli apa yang betul-betul penting seperti meja, kerusi dan sebagainya lah, atau bayar secara ansur. Selain itu, boleh juga dapatkan bahan pembelajaran dari sumber murah seperti borong atau terpakai. Tapi, barang-barang tersebut masih dalam keadaan baik. Dengan perancangan kewangan yang baik, cabaran modal permulaan yang tinggi dapat diatasi dan perniagaan dapat berkembang secara berperingkat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kekurangan guru berkualiti. Pertama, tidak ramai tenaga pengajar yang memiliki kelayakan khusus dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ini menyebabkan pengajaran tidak mencapai standard yang sepatutnya. Kedua, gaji dan insentif yang rendah. Guru prasekolah sering menerima bayaran yang lebih kecil berbanding guru di peringkat lain. Ini menyebabkan ramai yang tidak berminat menyertai bidang ini. Ketiga, tekanan kerja yang tinggi. Mengendalikan kanak-kanak memerlukan tenaga dan kesabaran yang besar. Dan tanpa sokongan yang mencukupi, ramai guru mudah berasa terbeban. Selain itu, kekurangan peluang latihan juga menjadi cabaran. Tidak semua institusi menyediakan kursus
peningkatan kemahiran, menyebabkan guru kurang bersedia menghadapi cabaran dalam kelas. Akhir sekali, kadar tukar ganti yang tinggi. Ramai guru meninggalkan profesi ini kerana beban kerja dan kurang kepuasan kerja. Bagi mengatasi masalah ini, beberapa langkah boleh diambil. Pertama, meningkatkan gaji dan insentif guru supaya mereka lebih dihargai dan bermotivasi untuk terus mengajar. Kedua, mengadakan latihan berterusan supaya guru dapat meningkatkan kemahiran mereka, contohnya teknik pengajaran kreatif dan penggunaan teknologi dalam kelas. Ketiga, mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif seperti menyediakan pembantu pengajar atau jadual kerja yang lebih fleksibel. Keempat, menawarkan peluang kenaikan pangkat bagi memberi motivasi kepada guru untuk terus berkhidmat dalam bidang ini. Akhir sekali, penting untuk menyediakan sokongan emosi dan komuniti kepada guru, contohnya melalui kumpulan sokongan atau sesi kaunseling. Seterusnya, persaingan tinggi dalam pasaran. Hal ini merujuk kepada industri pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Terutamanya di kawasan bandar semakin berkembang pesat sejajar dengan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pendidikan sejak usia muda. Oleh itu, terdapat cabaran kepada pengusaha pusat pendidikan awal kanak-kanak. Antaranya, terlalu banyak pusat pendidikan awal kanak-kanak di kawasan bandar menjadikan pasaran sengit. Namun, cabaran ini boleh diselesaikan dengan fokus kepada perkhidmatan pelanggan yang terbaik. Contohnya, buatkan ibu bapa rasa dihargai melalui komunikasi mesra, kemaskinan perkembangan anak-anak mereka secara berkala dan responsif terhadap maklum balas. Selain itu, menawarkan waktu operasi yang fleksibel. Contohnya, kawasan bandar mempunyai ramai ibu bapa yang bekerja sibuk. Jadi, tawarkan waktu operasi lebih panjang seperti 7 pagi sehingga 7 malam atau program after school. Selain itu, kesukaran menarik perhatian ibu bapa dalam persaingan yang tinggi. Penyelesaiannya menonjolkan identiti dan keunikan pusat pendidikan tersebut. Contohnya, pusat pendidikan hendaklah ada identiti yang jelas dari nama pusat, logo pusat, tema dan konsep pendidikan seperti pendidikan berasaskan permainan, pendidikan berasaskan alam semula jadi, dan lain-lain. Lain daripada itu, pakej dan promosi menarik. Contohnya, pusat pendidikan memberikan diskaun pendaftaran atau yuran istimewa untuk yang mendaftar awal dan akhir sekali menggunakan media sosial secara aktif dan kreatif. Salah satu cabaran dalam keusahawanan pendidikan awal kanak-kanak ialah kesedaran dan kepercayaan ibu bapa. Ianya kerana kurangnya kesedaran ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak. Cabaran ini berlaku apabila ibu bapa kurang memahami kepentingan pendidikan awal kanak-kanak. Mereka mungkin menganggap bahawa pendidikan awal kanak-kanak ini sebagai pendidikan formal yang hanya mula di sekolah rendah, sedangkan pendidikan awal kanak-kanak sangat penting dalam perkembangan kognitif dan sosial anak-anak. Untuk cabaran ini, terdapat 3 jalan penyelesaian yang dapat membantu ibu bapa tentang pendidikan kanak-kanak. Yang pertama ialah kolaborasi dengan pakar. Maksudnya bekerjasama dengan pakar pendidikan awal kanak-kanak untuk memberikan maklumat yang tepat kepada ibu bapa. Poin yang kedua, kempen kesedaran. Maksudnya mengadakan program atau kempen untuk meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pendidikan kanak-kanak. Poin yang ketiga ialah testimoni ibu bapa, iaitu berkongsi pengalaman ibu bapa yang telah menghantar anak mereka ke pendidikan awal bagi meyakinkan lebih ramai ibu bapa tentang manfaatnya. Cabaran yang kedua ialah keterbatasan kewangan.
Ramai ibu bapa mungkin menghadapi cabaran kewangan yang menyebabkan mereka suka menghantar anak ke pendidikan awal, terutamanya jika kosnya tinggi. Jalan penyelesaian untuk cabaran ini ialah menawarkan pilihan pembayaran yang fleksibel, iaitu memberikan pelbagai kaedah pembayaran seperti ansuran, subsidi atau yuran yang berpatutan supaya lebih ramai ibu bapa mampu menghantar anak mereka ke pendidikan awal. Cabaran yang ketiga ialah kepercayaan terhadap keupayaan guru dan pengusaha. Cabaran ini merujuk kepada kepercayaan ibu bapa terhadap kebolehan guru serta pengusaha pendidikan dalam menyediakan pendidikan berkualiti. Jadi, penyelesaiannya ialah memberikan latihan dan pembangunan profesional kepada guru supaya mereka lebih kompeten. Yang kedua ialah menyediakan perkhidmatan pelanggan yang mesra untuk memastikan komunikasi yang baik dengan ibu bapa dan pihak berkaitan. Cabaran yang terakhir bagi topik kepercayaan dan kesedaran ibu bapa ialah cabaran teknologi dan pendidikan teknologi. Cabaran ini berkaitan dengan bagaimana teknologi mempengaruhi pendidikan serta kesediaan ibu bapa, guru dan murid dalam mengaplikasi pembelajaran digital dan teknologi. Penyelesaian bagi cabaran ini ialah yang pertama, memberikan edukasi digital kepada ibu bapa supaya mereka lebih faham tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang kedua, menggunakan platform digital yang sesuai untuk komunikasi antara guru, ibu bapa dan murid bagi memastikan pembelajaran lebih efektif. Secara keseluruhannya, keusahawanan dalam pendidikan awal kanak-kanak menghadapi pelbagai cabaran seperti kos operasi, kekurangan tenaga pengajar dan pesaing tinggi. Namun, dengan strategi yang tepat seperti pemilihan lokasi yang sesuai, intensif guru serta penggunaan teknologi dan pemasaran yang berkesan, cabaran ini dapat diatasi. Usaha perterusan dalam menambah baik sistem ini akan membantu memastikan pendidikan awal kanak-kanak lebih berkualiti dan berkesan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.